Sebahagian besar kesalahan tidak membayar tol yang direkodkan di Lebuhraya Kuala Lumpur ke Karak KLK dan Lebuhraya Pantai Timur 1 LPT1 sejak 2023 membabitkan kenderaan kelas 1 yang menyumbang sekitar 95% daripada keseluruhan kes. Pengurus Besar AFA Prime Berhad, Ismailiza Ibrahim berkata sepanjang tempoh 2023 hingga 2025, sebanyak 2,122 surat tuntutan LOD dikeluarkan dengan jumlah tuntutan keseluruhan RM21,181 membabitkan pelbagai kesalahan di Plaza Tol. Jumlahnya adalah sebanyak 21,000 yang kita telah mengeluarkan surat tuntutan pembayaran lah. Jadi kalau totalnya dalam 2023 tu kita dah keluarkan sebanyak 571 LOD, 2024 sebanyak 853 dan 2025 kita dah keluarkan sebanyak 698 LOD yang berjumlah 21,000 lah ketika 3 tahun. Tahun ni belum ada lagi. Tahun ni kita belum ada lagi sebab sebelum kita mengeluarkan LOD, sebab kita pun ada kriteria mungkin lebih daripada 3 kali kesalahan dan beberapa jumlah, barulah kita akan berurusan dengan pihak JPJ lah untuk mendapatkan maklumat pesalah untuk kita mengeluarkan LOD. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika meninjau operasi bersepadu di Plaza Tol Gombak pada 21 Mei. Mengulas lanjut, Ismailiza berkata kesalahan tidak membayar tol masih berlaku secara berulang meskipun pelbagai tindakan penguatkuasaan dan pemantauan dilaksanakan oleh pihak. Beliau berkata walaupun jumlah LOD dikeluarkan adalah tinggi, kadar bayaran semula masih rendah iaitu kurang daripada 1% sekaligus menunjukkan tahap pematuhan masih belum memuaskan. Untuk rekod, AFA Prime Berhad adalah syarikat konsesi yang menguruskan Lebuhraya Kuala Lumpur ke Karak KLK dan Lebuhraya Pantai Timur 1 LPT1.